Glyphosate ni sebenarnya adalah sejenis racun rumpai yang disembur pada ladang gandum. Kalau kita Google kita boleh tengok glyphosate disembur pada hujung proses penuaian kan untuk meningkatkan yield, maksud meningkatkan hasil gandum tu. So gandum yang tidak ditanam dan dilabel secara organik akan menggunakan banyak racun-racun macam ni. Itu cerita dia. So ada kajian menunjukkan glyphosate ni lah yang punca kepada masalah pengambilan gandum. Dan itulah perbezaan antara gandum zaman sekarang dengan gandum zaman dulu. Zaman dulu tak ada racun-racun ni digunakan dalam peladangan. Lagi satu, peladangan tu tak seluas yang sekarang. Disebabkan sekarang terlalu luas, maka penggunaan ni tak boleh nak dielakkan. Sebab tu ada sisa-sisa glyphosate ni yang mengganggu usus, menyebabkan masalah seperti masalah leaky gut syndrome yang dipunca kepada masalah GERD, anxiety, eczema dan sebagainya. Itulah cerita dia. Best tak info-info ni? Nak lagi? Jangan lupa like, follow TikTok saya. Klik link bio dan tengok beg kuning.